Kucika Ramadan. Nah, kalau kini gua udah balik. Agak rami gini gua. Agak rami kerja. Aduh senior belakang gua. Aduh senior. Aduh udah balik. Aduh pihak kenca. Aduh jebek. Aduh Ibu Hilda. Aduh Bude. Dewa. Yang punya rumah ya. Punya rumah kok. Apa kigo tema kecika Ramadan kok? Terima kasih yang undang Malinang saya. Nak tahu cerita. Mampu ada pada saya rumah pato nama di. Jadi udah biasanya. Kalau gini kan kecika Ramadan itu pasti nan membuat paru iba guncang saya dah. Kalau gini kok. Di samping sama Gala-Gala ada masuk pendidikannya. Satu kan? Maju sebelum Ramadan. Awak nak boleh. Ada ustadznya. Harus jujur harus berkata jujur. Ada nih sampai ustaz mau mana malin Harus berzakat. Ayo ada sana. Pasti lah penasaran kan? Sebenarnya ceritanya kini agak banyak pematanya hari ini. Jauh yang bagai dan siko ada ya. Ayo di sana tetap di Kucika Ramadan. Kok ya ceritanya kak? Dek harato dek naiko hanya punya cinta. Dek harato dek naik dek garasi mayarku. Ada dari tadi ni udah berdapat dia melendong. Ada, hey, hello. Dah, hey. Saya jual anak ya tisu. Hangit dia. Adik boleh duduk lagi dulu. Lunjuk pada dapet lecik. Oh lagi bola tu zuhur sebentar lagi kami ni kita sembahyang ada pek. Cik. Kau kain kau dan pintu sial gitu kau. Main berkilo jauh kemah. Di malah sisi mayar kau ni. Kalau gitu kalau lama gaduh orang lain lu jauh ini mandai bini nanti kayak gitu. Ini yang mulai lama deko pas senawa ayo ndak jatuh di lu. Mayar di malah sama ada kau. Mau depo bini kena mau depo punya boleh bego. Malah gini ya. Depo ni mana boleh tu. Halo. Halo. Ya yang bebek. Yo, udah di mana gede kok? Iku tadi kok di Pasir Jamba. Nak ke TK hari ku ha. Anak tu nampak dah senang dah. Udah duduk siko ha. Ya yang bebek ko la diladen orang lo yang bebek ka. Enggak dong. Jangan lah boleh. Sudah. Yo kemari ya di mai bebek ko. Ayo ko. Yang bebek di kono Hah? Ada tak kemana tu kau mau cancak kau dah. Jadi kau cancak rumah siko di mai yang bebek ko. Tak mana? Iya, nah. Kemari lah ya, Kak. Bebek, jangan tinggalkan Malina ke sini lah. Mau dah kau dah nampak dah. Hei, siapa gini kau? Oh dah kau ha? Lah kakek awak hari ni ha? Pakai je kuning aku dah apa? Itu udah mah. Iyo kuning. Tunggu kalau dah tunggu tunggu. Mau putus entar lah. Deh. Ayo dah lah. Deh, malu. Terus mah. Kau dah minum dah? Mak aku udah puas. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oh yang bebek. Dari mana yang bebek lah? Tapi di Sinan di Kabahari itu tadi ya, menunggu muda aja di Sinan mah. Kabari yang kepala sekolah iyo. Yang Zafni terkenal dengan juragan Malai Padang. Iyo. Malai Padang jauh juga kan. Ini apa itu tu?
nak ya. Nah deh. Yo. Kau ngambil muka rumah nak. Kau macam nyu lo orang mah. Yo. Ya. Nyu demar mah. Bagi suami eh. Pak Din mau suami mah. Yo, Pak Din ni. Kau ngambil nak awak. Itu juga ah. Udah sih. Ni sepatu. Itu nak kata rembet udah mah. Itu banyak orang ni. Dah. Lu lihat macam mana tu sama beda. Psikologi kayak gini mah. Beko gidang mudah nyanyi ya. Yo. Itu aja dia jadi aja paket kau beli, paket barang beli. 150 dah. Ah, paket 150 ah. Iyo. Biasa pakai 9.000 pakai 150 minta. Mana tahu 2 saksi kat kau dah. Ini jalan pakai 150 tu mah, untuk setahun pakai tu mah. Oh, dah tahu yang bebet deh. Apa itu? Ah, gue kok. Ah, coba dah. Marah udah selah, makan udah selah. Apa juga yang set? Yo. Itu juga tes. Cubitan, oi, senggol-senggolan, abit-ubitan. Hari bulan puasa dah cepet dah cubitan nama barang. Aduh, tu rancak. Acaranya minta meeting dia ya. Lepas tu Pak Ceki kemana kayu. Anak tu doh. Udah pura-pura jadi orang butuh sih. Hah? Udah pura Sama jadi butuh. taruh. Maksud dia yang bebek apa ini? Jangan taruh. Pakai kolda luar. Tidak cari putih nak. Coba tu kalau nyerama aku baca tak tu. Cuma marah udah selah. Aku baca ni. Tidak baca tidak. Ayo tu boleh kok. Pura-pura jatuh dah mumpul tu. Oh, pura-pura jatuh. Pura-pura geliang dah. Oh gitu. Tu betul tak putih lah. Iyalah. Oi, Aduh kaki. Aduh. Tidak ada. Oh, nak dipisah nak. Sudah ada. Bapak ke rumah sakit. Oh, kaki. Kaki hilang. Mak kaki jalan. Bapak kaki, ledo kaki. Lah bawa ke rumah sakit lah. Bawa ke rumah sakit lah sampai dekat sikunya. Lah. Rumah sakit lah. Rumah sakit dah. Ya. Apa? Dia sakit mana ni? Mak aku balanta bunyi. Dia nak ambil tadi dor. Dia sesang apa? Dia nak ambil tadi nak ni. Yo. Yo ibu dah kata tahu mana bulu ni kali tadi dia kali dia tak suam. Beli dapat jalan rumah mesti dapat dulu. Ya lebat. Dia pakai celung tu lah tidur dia. Tempat sakit. Dia macam kaya ni dah. Mana tahu sikit badan bau rumah lagi. Bau sudah tu bau dia di agelo basem kok kaki ku mah. Lama seminggu nak bisa kerajo ke mampu baca anak malin 10 abu ni. Jadi baca rohnya kan. Nama dia baca mah. Lah pencong tu pilih ni ala pilih Jadi baca. Kalau rumah sakit nama apa dah? Jangan sakit, bukan suntik. Oh takut. Enggak takut suntik step. Jadi babu. Atas sarah ibu yang cari jalan keluar terbaik ibu. Ini pinjam ini. Dia nak Untuk buruk sudah. Tapi dan mang ini nak kabidan ku boleh kamu ke rumah sakit ku mah sudah tu baru bagai komande. Ada piti dah sikol dah. Barang Dah tu, Bu. sahih gini dah. Ya. Tadi mau saya dari bulan puasa dah temo saya dah. Tu. Barang ku itu. Lain lah untuk buruk lain. Tambah Bu. Aduh piti dah ha. Tu pinjam tu mah. Nempon tu sayang. Ada yang ikut-ikutnya. Nempon. Ya udah tu mah. Kalau kau buat seminggu kau mau nak kasih karajo jo anak mau makan 10 orang Bu. Yo kalau kami dah sangat jauh. Lagi kurang karayu. Kaki balik. Lagi kau. Itu ngomong. Maafin contoh ya Pak. Ini cuma motor ya. Ada. Ada bisa juga. Itu ada handphone jauh. Itu ni. Lagi sana. Terima kasih banyak ya Bu. Nak jaga tak? Ya. Mari. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Ya. Betul sih Bu benar salah dia. Bisa nak dia bisa baca video ni. Tak bisa aja bisa ulang sekali nak ada Bu. Lewat Bu. Up kiri. Kasih apa? Bisa pada Korea.
cocok orangnya. You bantu itu kejadiannya tuh. Mana? Mana? Dia lama-lama tapi peran ancak. Kembali benda itu perannya. Tapi nih sebelum tahu kelanjutannya nih dia bakal lebih seru kan? Malu. Bakal lebih seru kan ya? Awak cari saya cek kau dulu deh.